Kita duduk dengan dia ngaji ni dari kecil, kita duduk ngaji dengan dia, tak ada ngaji mana. Yang habis malah-malah tu, semua kita dua, kita duduk dengan dia tu, sampai lah ni, sampai dia tak nak, kita duduk dengan dia. Tak kisah kita, dia pondok lain ngaji, dia tak duduk ngaji dia, walau tak boleh, tak pandai pun agak berkat siapa dia. Dia berkat semua. Saya dia kata, kalau hak dia cakap, hak dia kata tu, kalau kita turut, kita buat jaya. Saya yakin dengan tu. Kita lebih kita tak, kita berkat guru kita mula mengajar ni umur 17 15 ni tidak mengajar dah pondok umur 17 ni. Pasal dia suruh kita tak kerti apa. Mula kita mengajar tu di surah Blidah tu. Jawab kita pergi jumpa orang surah tu, suruh mengajar. Dia kata mu mengajar lah. Kita ikut dia naik kereta, dia kata mu mengajar. Dia kata nak mengajar apa tak kerti apa. Nak mengajar dia tak kerti. Dia kata mu pergi. Dia kata boleh. Aku pergi yakin kata baca ni. Alhamdulillah lah buah mula ni. Yang lengok. Alhamdulillah boleh mengajar pada ni. Aku duduk umur 19 ngaji dia kata mungkin lah. Saya tengok ambil dia. Mana tahu nak jadi rezeki. Apa nak ambil ke mana ngaji tak sempur. Kita tu ni kita ngaji tak sempur. Orang lain ngaji semua. Kita jadi ikut dia. Tak boleh pergi ambil. Alhamdulillah. Dengan berkat dia tu, alhamdulillah boleh. Umur 19 tu. Boleh kuliah. Lepas tu setahun 2 tahun lepas. Dia tertera kita guru tak main. Tengok apa jakil. Dia kata, payah lagi tak main. Tak apa berkat dia kata. Kalau tak kata tak apa, kita pergi boleh. Kalau hak tu kata tu boleh. Kena berkat. Mulut tu berkat masih. Sampai dia kata tak ada tu ni habislah kita. Sama ni dia tumpang dia harap dia. Dia tu berkat. Dia kata tu jadi. Kita percaya, kita yakin dia jadi. Dia mengajar sikit-sikit pun dia pun hak dia. Dan hak molek-molek tu hak dia belakang, hak tak molek, hak kurang-kurang tu hak kita. Hak salah-salah tak kena tu hak kita, hak lima hak dia belakang. Kita nak komplit. Agaknya gitulah.